Udang udang mau dapat sesembih. Aduh. Wah, sado. Aduh, selamat. Udang mau dapat sesembih. Sado dah makan. Bismillah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari bang. Dah pukul 10 baru nak turun mancing bang. Saja ni masa lapang sebelum naik sekolah. Ramai juga yang turun mancing hari ni. Air cantik. Air memang cantik. Kita siapkan barang dulu. Ramai juga yang mancing. Ha. Dia pasang tu belum habis air di sini. Ha. Anak pasang masa tu dia langgar. Try lah nganyut ni sekarang. Mana dah tahu. Kalau bergasak kan besok memang dah tak mancing, menganyut je lah. Dia baru-baru air nak naik. Mau nak naik sebab petang semalam aku tengok ada nangkap tau. Dah mula dah. Okey bang, kita dah sampai spot. Hari ni saya gunakan umpan anak udang dengan kuih tiaw merah. Kita tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Cari lesen dulu dekat-dekat, nanti bawa pergi jauh. Baru mantap. Macam ada lesen. Alhamdulillah. Tak kumpau bang. Lama saya tak mancing ni. Dekat 5 bulan saya tak mancing Alhamdulillah tak kumpau. Baru mantap. Makan luar ni. Woi, bergasak. Alhamdulillah. Baru mantap. Makanlah banyak-banyak. Ada makan luar pula kau Allah, macam udang telur je. Tak. Alhamdulillah. Baru mantap. Kan kena. Sadu. Alhamdulillah. Macam tu cakap. Sadu sepik kuning. Bergalun-galun kau makan kan dah kena. Mantap. Macam makan tengah udang ni. Nampak. Sepik kuning. Baru mantap. Kulit lembut. Saling kulit ni. Baru mantap. Alhamdulillah. Mak sangkut sebelah pula. Ada barang. Barang ambil dulu. Alhamdulillah. Sangkut-sangkut sebelah pula kau. Baru mantap. Mak lepas. Dia makan luar nanti kau. Ganti sini pula. Tu dia mak layang-layang kau. Alhamdulillah. Dia makan 3 suku tapi angin kuat bang, tak boleh pakai luar. Baru mantap. Terpaksa juga masuk tengah bang. Tak boleh tahan bang. Dia makan luar bang. Woi, bergasak. Alhamdulillah. Makan luar dia bang. Tak nak makan dalam-dalam, cetik-cetik tak nak.
Tu dia, padu mantap. Ya, lagi. Dia makan dua rupanya ya. Dia makan dua rupanya ya. Bergasak oi. Alhamdulillah, padu mantap. Udah mau dapat sesembih. Aduh. Wah, sado. Aduh, selamat. Udah mau dapat sesembih. Sado dah makan. Padu mantap. Oh, nampak? Oh, dia nak tengah nak makan ni, itu yang tak boleh nak makan tu. Dia tengah nak makan teh, tak boleh nak makan dulu ni. Wah, sesembih biru nampak ah. Hai. Awak makan dulu ya. Padu mantap. Tarik sini sayang. Air dah nak laju, baru kau ambil dah. So kau kecil tak tahu, angin kuat. Sesembih. Alhamdulillah. Anak udang pun kuat makan teh. Anak udang. Mantap. Mari sayang. Mari sayang. Makan sayang. Allah, mak besarnya udang telur. Besar macam ni kita kena lepaskan. Sebab bila ibu dia besar, anak dia nanti besar. Padu mantap. Makan slow-slow je. Beratnya. Mari sayang. Padu mantap speaker ni bang. Memang padu mantap punya saiz ni. Aku tengah makan klinik goreng. Memang padu mantap lah bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia pun tinggi nak makan keledek. Sedap ni keledek dengan sambal kicap. Mantap. Ni sangkut tadi biarkan aja. Keluar sendiri dia. Alhamdulillah. Bawah ada reba. Kalau tarik tadi memang putus. Padu mantap. Main dekat reba lah bang. Alhamdulillah. Reba dia duduk je bang. Kena berani main kat reba bang. Padu mantap. Mau sangkut dulu bang. Aduh. Alamak. Ya Allah. Yang tadi. Sebab itu jangan tarik dulu. Nampak. Biarkan aja dia yang bawa keluar. Alhamdulillah. Ada saiz ni. Sedap. Padu mantap bang purba. Alhamdulillah. Saiz purba bang. Spek kuning purba punya saiz ni. Ya Allah, sedap dia punya tarik. Kup. Padu mantap. Makan tepi pula. Padu mantap. Tak
Tadi dia sibuk dia makan tengah. Dia makan tepi pula. Kena. Alhamdulillah. Kau main sepit kau. Dah lah. Alah. Ni kan kalau jongkit la ilaha illallah. Kalau tarik dia mati. Tu dia. Mantap. Oh, tu dia. Makan tempat cantik bang. Tu dia. Nampak. Baru mantap. Ini tadi dah belentum-belentum. Oh, makan betul. Bertalu-talu bang. Sama saiz bang, double strike. Sama saiz bang, double strike bang. Alhamdulillah. Satu. Di sini, ni so sikit. Dua, empat mantap. Aduh, dia punya tekan. Sepik kuning ni. Berkokok-kokok juga ni kerja kan. Oh, kan betul. Abang kuning. Aduh, mantap. Berkokok-kokok juga kan bang. Kokok. Oh, jangan cakap Alhamdulillah. Makan dalam senyap. Tahu-tahu dah berat ni bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Birunya badan kau. Ya Karim padu mantap. Ya Karim padu. Aduh. Ngelak sana lepas sini cepit sini. Tak apalah. Janji kau kena. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Aduh mantap. Seram kau. Sangkut ke? Alamak. Tak sangkut punya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kat sini kau kampung ni. Allahu Akbar. Tadi baru lepas kat luar tu sekor tu. Kelang kabut. Ganti pula yang sini. Memang adu hatap lah. Memang adu hatap. Tu dia. Garam kau. Lawanya sepik kuning dia. Kuning bersih. Hai. Bau saling kulit ni. Itu yang bersih bang. Lembik sikit badan dia. Aduh mantap. Gagang makan dia gagang. Alah cos. Dia kalau makan melupu gitu tu bang. Ganti sebelah ke? Tak pula. Alah, baru mantap. Wah, ada saiz ni. Ada saiz ni. Tu dia. Seram dia kalau ngepam-ngepam tu. Baru mantap kan. Hei. Syukur Alhamdulillah kau makan. Memang seram bang. Kulit lembut. Nasib baik tak cos dia bang. Alhamdulillah. Mula lah sangkut lah pula. Mula dah. Cepet nyambah. Allah. Alhamdulillah. Gajokan semua. Teh.
Tolong teh. Bogok ga jangan nih. Umang saya. Alhamdulillah. Oh, mantap. Ini meluyut. Sebelah ni pula. Capek. Olah cos. Riak sangat. Aduh, Itu dia. Nak pindah ni. Come on. Jangan cos. Nak pindah dibagi lagi. Bogasak. Butuh dah tompek ni ha. Alhamdulillah. Hilau. Aduh. Alhamdulillah. Mantap. Kita pun ada. Alhamdulillah. Mantap. Berat ni. Bila saduh tekan tu berdarau sampai ke jantung lah. Saduh. Padu mantap. Alhamdulillah. Saduh. Saduh. Alhamdulillah. Dah hujung-hujung ni saduh lagi. Padu mantap. Adakah berjaya udang penutup ini? Ya. Alhamdulillah, kita dah kemah-kemah dah ni bang. Balik. Tu dia padu mantap. Okey bang. Dah tamat aksi nanti kita tengok kat jeti lah. Padu mantap. Panas bang. Alhamdulillah dah sampai jeti. Dapat juga lepas ketagih mancing Dah dekat 5 bulan tak dapat mancing. Ya, aku last yang kat pancur dengan Selamat tu. Yang balik awal tu. Alhamdulillah turun pukul 10 tadi sampai pukul 5.30 ni kita tengok hasilnya. Alhamdulillah, umpan yang kuat makan hari ni anak udang dengan kuih tiaw merah. Kita tengok. Alhamdulillah. Tu dia. Hei, rezeki. Jaring belum tengok tu dia. Alhamdulillah. Campur-campur saiz orang Campur-campur saiz. Pukul 10 bang. Nasib baik jumpalah buah periko tempat yang cantik-cantik. Kita hak menggelocak jugalah ni. Jangan lari. Tu dia. Alhamdulillah bang. Ada rezeki hari ni. Ingatkan tak nak turun tadi, tapi hati tu tak sedap, rasa nak turun juga. Jadi saya turunlah. Maka bergasaklah kita. Alhamdulillah bang dah bergasak dah. Sampai bila air cantik ni tak tahu sampai bila.
Tak tahu sampai bila. Cepat-cepatlah turun ni kepada yang nak turun tu. Mana baru mantap. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye. Taiko tu bergasak. Turun pukul 10. Ingat tak mau mancing. Fikir pukul 10 turun lah. Dia lagi gasak. Oh, main kawan dekat tokong dalam pancing boleh tahan. Ini memang semua ada ni, Jack. Ni bergasak. Oh, kau. Dia pukul 7 surat turun air. Wah, yo. Kau. Banyak juga. Boleh tahan lah. Nasib baik ni besar-besar pun banyak tau. Benar ni. Besok turun lagi lah. Besok turun lagi lah. Esok tak. Itu turun hari ni. Besok mau hantar anak balik asrama sekolah. Lusa surat sekolah mah. Ya. Jam esok pinjam boot lah. Boleh. Soal lama tak turun. Wah, ikut selamat lah abang. Besok macam tak pancing. Okey, ada orang. Umpun-umpun makan, anak udang makan. Dua-dua makan. Syok. Berapa? 17. Nasib baik ada. Campur lah lamsam. Ayah. Lamsam. Susi. Selamat tak mau. Awak tadi mau. Okey, Tek. Kamsahamnida lai. Okey, encik. Ditimbang atas. Tak tahu. Aus. Jom kedai lah.